Puh, ramai betul suruh aku beli iPhone kat komen tu. Mungkin kualiti video aku tak setaraf iPhone, tapi sebenarnya aku bukan tak nak beli iPhone. Cumanya phone yang aku guna ni daripada tahun 2019, and bukan aku yang beli, tapi family aku yang belikan untuk aku sempena birthday aku. Jadi aku betul-betul appreciate dengan apa yang family aku kasih. Aku akan gunakan phone ni sampai dia rosak. Aku tengok kamera still okay, nak main game pun okay, nak buat kerja pun okay. So function semua still berjalan dengan bagus. So buat apa aku nak beli phone baru kalau phone ni masih boleh perform? Sorry, aku lupa. Maybe korang semua lebih pentingkan phone daripada content tu sendiri. It's okay. Sebab aku sendiri pun tak judge keyboard-keyboard warrior kat luar sana, diorang pakai keyboard brand apa. Tapi that's fine. Sometimes tangan diorang lagi laju mendekan daripada otak. Last, just nak bagi tahu kat korang, yang semua konten-konten aku daripada TikTok ke YouTube ke IG, semuanya berasal daripada otak aku, and bukan Apple Store. Alamak guys, aduh, saya gurau je guys, janganlah koyak. Loh, mengajuk pula. Selamat hari guys. Dah duit je. Kosong-kosong gurau je tadi.